Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih kerana like dan subscribe. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. So nama aku Nadia Kals, boleh juga panggil Nadia seperti biasa. So guys, untuk video kali ini Nadia sangat bermanfaat untuk semua, especially untuk mummy to be, pengantin baru, anak dara dan juga yang first time mengandung ataupun bersalin apa semua. Share pengalaman yang Nadia belajar masa Nadia first time mengandung, first time bersalin, first time beranak, first time ada anak, semua Nadia akan ceritakan dalam video ini. Macam masih stres atau masih blur macam mana sebenarnya, apa yang perlu sangat-sangat, yang apa yang perlu, apa yang tak perlu sebenarnya. So Nadia akan kongsi lah sedikit dalam video ini. Korang yang mana tak tahu, Nadia adalah anak sulung dan ada 2 adik-beradik saja. Nadia anak sulung dan juga ada seorang adik perempuan. Means Nadia tak ada adik-beradik lain. Adik-beradik lain. Yelah betul lah. Dengan Nadia boleh tanyakan tips pengalaman macam mana yang boleh Nadia tanya dengan mak mertua dan juga ibu Nadia lah sendiri. Tapi pengalaman orang zaman dahulu, zaman-zaman tahun, yelah mak Nadia bersalin dalam tahun 1994 kan. So kat situ agak tak moden sangat dari segi macam apa kena buat. Dia sama je, tapi nak berbalik ke tahun 2020-an kan, 2020 ke atas, tak sama korang cara apa macam bookkeeping, cara layanan nurse, cara tips nurse tak sama sebenarnya. Sama dari segi kita sakit ke apa semua sama, tapi dari segi info info zaman dahulu tak sama macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Jangan ni nanti baby jadi gini. Tapi zaman dahulu diorang tak ada apa, tak tahu apa semua benda tu, sebab diorang tak ada alat yang canggih, tak ada scan gender, tak ada budak ni keluar ikut tingkap ke ikut pintu, tak ada. Janji dah cukup bulan, lahir-lahir macam tu je. So nasiblah kita tak tahu. Masa tu baru tahu kita jantina beranak kita tu, faham tak? Akan share sikit pengalaman Nadia waktu first time Nadia dapat tahu Nadia pregnant. Okay, ni khas untuk video ni khas untuk ibu-ibu yang memang macam Nadia, anak sulung, tak tahu apa-apa, tak tahu rujukan kat siapa. Kalau kita tanya mak kita pun diorang akan just bagi tips yang simple dan juga basic, sebab itu yang diorang dapat masa diorang mengandung dulu. Mak Nadia punya buku pink masa Nadia baby dulu, sekeping je korang. Dia macam report card macam tu. Kalau kita buku pink berjilid-jilid kan, tebal gitu. Masa mak Nadia punya pengalaman masa mengandung, report card sekeping 2 macam tu je. So apa semua detail, semua kesihatan semua dalam tu, tapi just simple-simple macam tu. Tak adalah macam nasihat doktor apa semua penyakit kita ke apa-apa, tak ada. So itu yang beza banyak sebenarnya. Tips yang pertama, first time Nadia dapat tahu Nadia mengandung, okay, kita akan lewat period, betul? Biasa kalau kita period normal dalam 7 hari macam tu. Lepas tu bulan depan, betul tak, akan period. Tapi bulan depan tu tak period. Biasa kita akan tahu, contohlah kita period ujung bulan kan, contoh 30 hari bulan kita akan period. Memang confirm kalau normal punya perkitaran head memang bulan depan pun sama juga 30 hari bulan, agak-agak dalam ujung-ujung macam tu lah. Tapi confirm akan datang kan. Dan depan tu tak datang, sehari tak datang, 2 hari tak datang, 3 hari tak datang, seminggu tak datang. Okay, seminggu tak datang tu korang kena aware yang korang mungkin mengandung. Tak datang, 2 minggu pun tak datang. Kenapa tak datang lagi period? Masa tu korang boleh lah pergi farmasi beli kit pregnancy tu. Nadia beli kat Watson RM5 je korang. Pregnancy test, apa-apa je valid. Semua tak adalah macam tak valid ke apa. Valid je sebenarnya. Tak mampulah nak beli yang warna biru yang RM37 tu. Kita orang B40 gitu. First time check, macam biasalah kan, kita letak urine kita. Okay, dia dah keluar double line. Tapi double line tu karbo. So Nadia beli dalam 2-3 macam tu. Nak betul-betul accurate lah, nak betul-betul confirm betul ke aku mengandung ni. Period memang tak datang dah. Maksudnya lah. Okay,
Jelas. Jelas. Di beberapa yang lain. Sebab takut juga yang tak accurate kan first time kan masa tu. So beli yang lain tu pun dalam belas ringgit. Okey, jelas. Label lain dia jelas. So apa nak buat lepas tu? Nak jadikan cerita korang Nadia memang first time tak tahu benda. Tak tahu benda sebab kita memang kahwin sebab kita nak kahwin. Bukan nak kahwin sebab nak anak sangat pun. Macam kita nak ada kehidupan yang lain lah bersama dengan suami kita. Research pasal macam mana mengandung nanti. Tak ada langsung. Masa tu lah baru nak belajar. So Nadia pergi ke klinik kesihatan biasa. Klinik kesihatan biasa. Patutnya kita dah mengandung, kita kena pergi klinik ibu dan anak. Yang sakit luar tu, Nadia tanya, kat mana macam mana nak cek mengandung? Kata, awak tak boleh pergi sini, awak kena pergi klinik ibu dan anak. So masa tu lah baru Nadia tahu, ada klinik ibu dan anak. Nadia ingatkan semua klinik akan buat kat situ, cek baby semua kan. So masa tu lah Nadia dengan suami pun baru tahu. So kita orang pergi. Nurse tu minta last period kita. Okey, yang ni Nadia akan cerita kejap lagi. Tanya confirm dah berline. Tu je lah dia tanya. Dia tanya last period korang, jangan bagi hari terakhir korang last period tu. Hari terakhir dah tak darah tu, bukan. Last period korang yang tak bulan lepas tapi hari pertama. Hari tu tapi last period. Sebelum last period hari pertama bila? Ni last period bila? Kau janganlah assume semua orang tahu mengandung tu ni. Nanti mulalah tarikh tally dengan tu dia punya perkembangan baby. Lepas tu kau salahkan mam tu dan apa semua kan. Bidak perbilinan. Kau kenalah educate dengan passion korang. Janganlah last period bila. Ramai orang confuse pasal ni tau. Lepas tu mulalah bagi salah tarikh. Lepas tu salahkan ibu tu. Tengok baby dah besar. Rupanya nurse tu yang tak detail cerita betul-betul kan, sama je. Bila Nadia mengandung kali kedua pun dia tanya last period bila. Cakaplah hari pertama yang awak last period tu bila. Kan senang. Tapi nak yang nombor 2 tu Nadia dah tahulah sebab dah kena masa first time mengandung kan, kita tak tahu apa-apa. So yang kedua, bila korang dah kira dah booking lah. Ni kira dah booking buku pink. Korang bila hari pertama last period korang, korang dah dapat buku pink lah untuk booking. Booking buku pink. So nurse akan call, akan buat buku pink. So masa buat buku pink tu lah nurse akan tanya detail lagi lah. Korang punya first time period bila. Lepas tu keturunan korang ada kecil manis ke, ada darah tinggi, semua akan tanya. Dan ingat kalau ayah korang, mak korang ada kencing manis, declare siap-siap. Jangan cakap tak ada. Nanti bila baby korang dah makin besar, tiba-tiba korang sangkut mengandung, bahaya korang. Bahaya. Jangan sorok-sorok cakap ayah saya tak ada kencing manis. So korang nak elakkan minum air gula, korang tak cakap macam tu. Tak boleh sebab Nadia ada beberapa kawan Nadia yang mengandung. Masa sebelum mengandung normal, tak ada apa-apa, tak ada kencing manis, tak ada apa, darah tinggi semua okey. Tapi bila mengandung macam-macam penyakit dia dapat. Dapat kencing manis, dapat darah tinggi pun pernah. Sampai kena admit hospital, sampai baby dah nak lahir pun masih lagi alahan yang teruk. Mengandung ni kita membawa satu roh, satu jasad yang baru dalam tubuh badan kita, sama macam kita jaga diri kita sendiri. Sama baby ni, anak kita ni nak dapat sumber oksigen, darah semua daripada mana? Pada kita sendiri tau. So apa-apa jadi, kita yang tanggung diri sendiri. Sama dengan anak kita. So kita sanggup ke nak biarkan diri kita ni terancam dan menyebabkan anak kita ni diapa-apakan? Faham tak? Jujur betul-betul bila buat buku pink ni. Jangan elak-elak tak nak minum air gula nanti muntah. Sekejap je korang minum air gula tu, sekejap untuk tahu. Air gula ni tujuan dia untuk detect korang ada kencing manis ke tak. Bukan sebab korang ada kencing manis korang akan minum air gula. Bukan. Nurse nak cek awal. Kalau korang minum air gula tu, kita akan tahu tahap darah kita, tahap gula dalam darah kita tu normal ke tak normal. Sebab itulah kena puasa and then minum air gula. Kalau kita minum air gula kan manis. Air gula tu manis. So bila kita minum air gula, kalau kita ada kencing manis, dia automatically akan detect kita punya kencing manis.
Tapi kalau kita tak ada kencing manis, kita minum lah gula banyak mana pun tetap normal darah kita. So maknanya tak ada kencing manis lah. So alhamdulillah Nadia pun ayah Nada ada kencing manis. So Nada minum air gula, Nada tak ada kencing manis. Dah buat test air gula pun tak ada. Normal lah. Normal korang akan setiap bulan lah ada repeated BSP ke apa, Nada tak pasti. Macam tu. Korang punya tahap kandungan kesihatan korang. Kalau korang diam-diam tiba-tiba sangkut kencing manis tu, tak boleh nak buat apa dah. Doktor pun tak boleh nak tolong lah. So kena jujur dari awal. HB. Okay, HB tu yang penting sebab Nada sangkut HB. HB tu bacaan normal dia yang patutnya normal lah untuk ibu mengandung 12 ke atas. 11 tu dia atas pagar macam tu. Macam Nada 11, kadang-kadang 10. Hemoglobin blood. Tahap hemoglobin dalam darah. Okay, HB ni sangat penting sebab dia merupakan oksigen untuk transfer oksigen ke anak kita lah. So kalau HB kita rendah, nanti anak kita pun kurang oksigen. Mana kita nak naikkan HB? HB ni boleh naik dengan pemakanan kita dan juga vitamin yang doktor berikan. Dia cakap minta maaf sangat, Nadia punya dapat ubat vitamin dari klinik tu memang tak function lah untuk Nadia. Sumber yang baik adalah daripada makanan yang berasaskan iron, bukan streka. Okay, zat besi contoh dia macam buah jambu, buah delima, hati ayam, sayuran hijau, brokoli apa semua tu lah yang mengandungi zat besi dan juga vitamin C. Susu sekali dengan teh, kopi, Milo tak boleh. Dia zat besi tu tak serap. Yang cepat serap adalah vitamin C lah. Contoh macam sangkuit tu memang bagus. Nadia ada beli sendiri vitamin zat besi tu. Nama dia Iberit. Sebab KK tak mampu untuk menyerap Nadia punya zat besi. So Nadia beli Iberit warna merah tu. And then minum sekali dengan air sangkuit setiap malam sebelum tidur. Kalau kita minum siang, kadang kita campur dengan makan-makan, so zat besi tu kurang efektif. So nak efektif cepat, minum sebelum tidur. So masa tidur tu korang dah tak makan apa-apa, tak minum apa-apa kan. So dia akan cepat serap lah. So pagi esok HB korang akan naik. Yang tu Nadia cuba memang menjadi. Okay, korang boleh try tips ni kepada korang yang ada masalah kurang HB, pada ibu-ibu yang first time mengandung. Tapi Nadia ada pengalaman 2 kali anak Nadia first dengan second umur 7 bulan sama je. Baby tak gerak. Tendangan tu, kiraan tendangan tu tak sama. Macam okay, bila kita dah kandungan 7 bulan, doktor akan suruh kira gerakan tendangan baby tau. Okay, kalau rasa macam baby gerak, tanda. Baby gerak, tanda. Okay, tapi dia ada specifically masa. Okay, so masa Nadia mengandung tu, Nadia sangat risau lah kan, sebab takut baby tak gerak ke, tak tendang ke apa semua. So ada first time tu anak Nadia macam tak gerak apa dari yang satu tu. Dari hari pagi sampai malam tak gerak. Terus pergi emergency. Doktor check apa semua. Dia kata anak awak ni bukan tak gerak, ni tidur ni. Sebab jantung masih ada. Anak jantung masih ada, cuma dia tak tendang. Pun korang kena take note, yang ni pun penting juga untuk tahu gerakan baby, tendangan baby. Kalau rasa macam tendang je ni, korang kena alert lah. Macam Nadia kerja Nadia, masa Nadia mengandung pun Nadia kerja tau. So bila kita tengah buat kerja tu, okay, baby tendang, okay, kena tick dan pukul berapa dia tendang. Yang tu yang susah tu. Kena check tendang baby memang stres. Sebab kalau kita salah masa apa semua, gap tak sama, nanti nurse marah tau. Aku tak faham kan, kita dah rasa benda tu, apa kita nak marah pula kan. Dia cakap awak ni kena betul-betul. Nanti kan awak tak kesian ke kat anak awak? Gila tak kesian. Kita dah lah kerja apa semua. Nadia pernah ada pengalaman tau. Masa tu Nadia kena marah dengan nurse tu. Aku balik lah. Dia cakap, awak ni kenapa main-main check tendangan baby? Betul lah. Dah kita kerja housekeeping ke tak? Gerak sana, gerak sini. Nurse pula cakap, awak ingat saya tak kerja ke? Nurse kerja duduk je tau. Aku geram.
Memanglah nurse ada jalan sana jalan sini tapi tak adalah sebusy macam housekeeping. Aku housekeeping pun buat seorang tau. Aku tak ada orang tolong. Semua. Geram. Okey tapi tak apa, benda tu dah lepas. Lantaklah orang nak kecam aku ke, nurse nak kecam aku. Memang itu pengalaman Nadia Nadia memang geram. Like bukannya kita duduk saja, duduk jadi suri rumah tak kita kerja. Jangan cakap macam tu dengan ibu mengandung. Cakap elok-elok. Ni dia jerit habis satu bilik tu dengar dengan nurse-nurse semua pandang. Okey bila dah check tendangan baby part nak bersalin tu lah. Okay Nadia, saya cocok ini. You cakap rasa ke tak rasa? Oh, mesti patutlah orang suka Caesar. Slow gila, lagi slow pada kura-kura. Macam ni Caesar. Memang kena pegang ni. Sakit.